Ada insan yang hidupnya tidak pernah mencari kemasyhuran, namun jasanya sentiasa dikenang oleh masyarakat. Ada insan yang tidak pernah meminta penghargaan, namun pengorbanannya menjadi inspirasi kepada ramai. Kisah ini bermula di Muar Johor. Dilahirkan pada 9 Disember 1955. Beliau membesar dengan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran. Sejak usia muda, hati dan kehidupannya telah terpaut kepada kalam Allah. Bakat dan kesungguhannya mula terserlah apabila pada tahun 1969, ketika berusia hanya 14 tahun, beliau berjaya dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri bagi sekolah-sekolah agama negeri Johor. Walaupun berdepan pelbagai cabaran dan keterbatasan untuk melanjutkan pelajaran, semangat menuntut ilmu tidak pernah luntur. Beliau terus mendalami ilmu agama dan Al-Quran daripada para guru yang dihormati, sambil menjadikan amalan membaca dan menghayati Al-Quran sebagai rutin sepanjang hayat. Di sebalik kejayaan tersebut, beliau juga merupakan seorang isteri dan ibu yang tabah. Bersama pasangan tercinta, beliau membina sebuah keluarga yang dikurniakan 4 orang cahaya mata. Namun tanggungjawab sebagai keluarga tidak pernah menghalang beliau daripada terus berbakti kepada agama dan masyarakat. Bermula pada tahun 1990, beliau menabur jasa sebagai guru kafar di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dedikasi yang ditunjukkan sepanjang lebih 2 dekad menjadi bukti kesungguhan beliau dalam mendidik generasi muda. Perjalanan itu diteruskan sebagai guru Al-Quran khas negeri Johor, guru takmir JAKIM daerah Kota Tinggi, serta pembimbing haji dan umrah yang membimbing para tetamu Allah menuju perjalanan ibadah yang sempurna. Keikhlasan beliau tidak terhad di dalam bilik darjah. Beliau menubuhkan kelas agama Usratul Aisyah di Felda Bukit Aping Timur, mengajar taranum kepada pelbagai lapisan masyarakat, membimbing bacaan Al-Quran dan berzanji, serta berkongsi ilmu tanpa mengenal penat dan jemu. Kepakaran yang dimiliki turut mendapat pengiktirafan apabila beliau sering diberikan kepercayaan untuk menjadi hakim pertandingan taranum Al-Quran dan berzanji di pelbagai peringkat. Sepanjang perjalanan yang penuh makna ini, berbagai kejayaan telah diraih. Di antaranya ialah Anugerah Guru Cemerlang Kafar, Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri Johor, Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan, Johan Al-Quran Guru-Guru Agama Johor, dan Johan Berzanji peringkat negeri. Malah, beliau turut mengharumkan nama negara apabila meraih tempat ketiga dalam pertandingan tilawah Al-Quran peringkat ASEAN di Batam, Indonesia. Pada tahun 2008, sekali lagi jasa dan kreativiti beliau diiktiraf melalui penganugerahan Anugerah Guru Kafar Kreatif oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Sesungguhnya, seluruh perjalanan hidup ini adalah gambaran seorang pendidik, pendakwah dan pencipta Al-Quran yang mengabdikan usia demi agama, masyarakat dan ummah. Untuk generasi anak-anak muda, supaya kita sentiasa memberatkanlah kita dengan ilmu Al-Quran dan segala amalan-amalan kita supaya diredai Allah, insya-Allah. Kalau tentang Al-Quran pun kita, itulah Al-Quran jadi sahabat kita, jadi teman kita di dalam kubur, insya-Allah, amalan-amalan Al-Quran, insya-Allah. Dan segalanya juga untuk anak-anak muda perlu pelajari Al-Quran supaya kita ni sentiasa dengan Al-Quran, dan jangan lupa juga kita sentiasa berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jangan lupa kepada kedua ibu bapa kita yang mendidik kita daripada dalam kandungan lagi kita dah dilahirkan untuk jadi anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan supaya kita menjadi segala amalan-amalan kita tunaikanlah amal-amal ibadah kita kerana Allah Subhanahu wa taala.
Atas segala jasa, pengorbanan dan sumbangan yang tidak ternilai itu, Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui Pentadbiran Daerah Kota Tinggi dengan penuh penghormatan menobatkan Hajah Aisyah binti Samsi sebagai penerima anugerah Ma'al Hijrah peringkat daerah Kota Tinggi bahagian keagamaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Miladiah. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan. Setiap masyarakat memerlukan seorang pemimpin, bukan semestinya yang berdiri di hadapan pentas, bukan juga yang sering menerima pujian, tetapi seseorang yang sentiasa hadir ketika masyarakat memerlukan bantuan, menjadi pendengar ketika ada yang menghadapi kesusahan dan menjadi penghubung dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan. Kisah ini bermula di Muar Johor. Dilahirkan pada 4 Januari 1966, beliau membesar sebagai seorang anak kampung yang sederhana. Sejak kecil beliau dididik dengan nilai agama, adab dan tanggungjawab yang menjadi pegangan sepanjang hidup. Beliau menerima pendidikan akademik sehingga peringkat sijil pelajaran Malaysia di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Hassan Yunos, Renggam. Minat terhadap ilmu agama pula diteruskan apabila beliau memperoleh sijil darjah khas di Sekolah Agama Felda Bukit Permai. Kecintaan beliau terhadap Al-Quran menjadi mekar dalam jiwa. Dengan bimbingan Imam Ismail bin Masrum, beliau mendalami ilmu Al-Quran, menghatamkannya setiap tahun serta menghafal surah-surah lazim sebagai amalan harian. Di sebalik kesibukan hidup, beliau membina sebuah keluarga yang bahagia bersama isteri tercinta dan dikurniakan 6 orang cahaya mata. Perjalanan kerjayanya bermula sebagai pembantu tadbir pendidikan. Selama hampir 18 tahun, beliau menimba pengalaman dalam perkhidmatan awam dengan penuh dedikasi dan komitmen. Namun beliau tidak pernah berhenti mencabar diri. Dengan pengalaman yang dimiliki, beliau mengambil peperiksaan KPSL dan seterusnya memohon jawatan sebagai penghulu. Satu tugas yang menuntut pengalaman, kebijaksanaan dan kesediaan untuk berkhidmat kepada masyarakat. Bermula pada tahun 2006, beliau menggalas amanah sebagai penghulu di beberapa daerah termasuk Batu Pahat, Keluang dan Kota Tinggi. Selama 2 dekad berkhidmat, beliau bukan sekadar seorang pegawai kerajaan. Beliau menjadi tempat masyarakat mengadu masalah. Beliau menjadi orang tengah dalam menyelesaikan pelbagai isu setempat. Beliau menjadi jabatan yang menghubungkan rakyat dengan pihak pentadbiran. Bagi beliau, masyarakat sentiasa diutamakan. Prinsip itu diterjemahkan melalui pengorbanan masa, tenaga, buah fikiran, malah wang ringgit demi memastikan setiap amanah yang dipikul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2005 daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, tahun 2013 daripada Pejabat Daerah Batu Pahat dan tahun 2023 daripada Pejabat Daerah Kota Tinggi. Semangat khidmat masyarakat beliau tidak terhenti di situ. Beliau pernah memimpin Bomba Sukarela Senggarang, Batu Pahat sebagai pengerusi. Selain aktif sebagai ahli jawatankuasa Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Keluang dan ahli jawatankuasa pemadam Daerah Kota Tinggi. Seluruh perjalanan hidup ini menggambarkan seorang insan yang memilih untuk berbakti. Seorang pemimpin yang sentiasa mendahulukan masyarakat. Seorang penjawat awam yang menjadikan amanah sebagai keutamaan. Untuk berkhidmat dengan masyarakat ni, kita perlulah berkorban masa, tenaga, keluarga dan wang ringgit. Dan kita berikanlah yang terbaik untuk masyarakat, terutama sekali berkaitan dengan perpaduan. Jadi kita percaya bahawa segala pekerjaan bantuan yang kita buat itu adalah kita berniat kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan beradanya kita, perkhidmatan kita ini, masyarakat akan bertambah maju berkaitan dengan kesinambungan kehidupan daripada awal, dan mana kita percaya kita perlukan masyarakat yang berpendidikan. Jadi kita utamakan pendidikan anak-anak, keberkesanan dalam
masyarakat itu sendiri dengan dibantu oleh agensi-agensi jabatan yang berkaitan dengan masyarakat, dan kita percaya bahawa perpaduan, harmoni dan juga keseragaman berkaitan dengan agama, bangsa dan negara itu dapat disatui dan dirasai, di mana masyarakat akan berubah menjadi pasukan yang maju berkaitan dengan pelbagai masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik, dan kemajuan negeri dan negara dapat dikecapi oleh masyarakat dengan dibantu oleh kita yang diberi tanggungjawab sebagai pegawai dan juga anggota penjawat awam, membantu untuk mempertingkatkan lagi perpaduan dan kemajuan masyarakat di Kota Tinggi khasnya. Sangat-sangat bersyukur kenapa dapat melibatkan diri dalam masyarakat di Kota Tinggi ini dalam apa juga program, di mana kita bersama-sama pejabat daerah dan agensi-agensi yang lain, dibantu oleh pejabat agama yang sentiasa dekat di hati. Apa juga program kemasyarakatan, keagamaan yang dapat dijadikan di Kota Tinggi ini berjalan dengan lancar dengan adanya kerjasama yang sangat baik. Dan saya merasai dan saya sungguh bertuah kerana dapat berkhidmat di Kota Tinggi ini dengan dibantu oleh rakan-rakan, sama ada baik agensi kerajaan ataupun masyarakat setempat yang sangat guyup. Kalau orang Jawa cakap guyup, yang bersatu padu dan bekerjasama tanpa memikirkan penak lelah wang ringgit, dan mengutamakan kejayaan dalam masyarakat, sama ada dalam bidang agamanya, pendidikannya, kesihatannya dan keukhuwahnya dapat dibentuk dan menjadi masyarakat yang terbaik di negeri Johor. Atas segala jasa, pengorbanan dan hikmat bakti yang dicurahkan kepada masyarakat dan negara, Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui Pentadbiran Daerah Kota Tinggi dengan penuh penghormatan menobatkan Haji Bahrin bin Safon sebagai penerima Anugerah Mahal Hijrah peringkat daerah Kota Tinggi bahagian kemasyarakatan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Miladiah. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan. Hidayah, satu anugerah yang tidak ternilai. Ia hadir dengan pelbagai cara kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala ia hadir ketika seseorang sedang mencari ketenangan. Kadang-kala ia hadir tanpa diduga, lalu mengubah seluruh perjalanan hidup. Kisah ini bermula di Keluang, Johor. Dilahirkan pada 12 Februari 1959. Beliau membesar dalam suasana yang berbeza daripada kehidupan yang dilaluinya hari ini. Namun Allah mempunyai perancangan yang terbaik. Pada usia 39 tahun, satu titik perubahan besar berlaku dalam hidupnya. Dengan kasih sayang dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memilih Islam sebagai cara hidup dan memulakan perjalanan sebagai seorang saudara baru. Perjalanan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ia menuntut kesabaran, pengorbanan dan kesungguhan untuk terus belajar serta mendalami agama yang dicintai. Dengan semangatnya tinggi, beliau mengikuti kelas-kelas agama secara berterusan sehingga ke hari ini. Setiap minggu, beliau hadir menimba ilmu di Darul Ukhuwah Kota Tinggi bagi memperkukuhkan kefahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam. Dalam pengajian Al-Quran, beliau mendapat pendidikan daripada para guru yang berdedikasi. Hasil kesungguhan tersebut, beliau berjaya menghatamkan Al-Quran dan menghafal surah-surah lazim sebagai bekalan dalam hidup seharian. Keistimewaan beliau bukan sekadar pada usaha menuntut ilmu. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang sentiasa dahagakan pengetahuan dan tidak pernah jemu menghadiri pelbagai kursus, program serta aktiviti pembangunan diri. Daripada kursus keusahawanan, penghayatan Islam, pemantapan jati diri Muslim, sehinggalah program-program pembangunan wanita, beliau sentiasa hadir untuk menambah ilmu dan memperbaiki diri. Namun yang lebih istimewa, beliau bukan hanya hadir sebagai peserta. Beliau hadir sebagai seorang insan yang sentiasa bersedia untuk membantu orang lain. Beliau aktif dalam pelbagai organisasi,
termasuk Pertubuhan Kebajikan Saudara Kita, Persatuan Cina Muslim Malaysia atau MAKMA, serta kumpulan Yasin di Kampung Makam, Kota Tinggi. Di mana ada keperluan, di situlah beliau hadir, menginfakkan makanan di masjid dan surau, menyumbangkan pakaian kepada mereka yang memerlukan, menghulurkan tenaga dan masa tanpa mengharapkan sebarang balasan. Beliau juga sentiasa ringan tulang membantu rakan-rakan saudara kita yang sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai Muslim serta masyarakat setempat yang memerlukan sokongan. Keikhlasan dan kesungguhan beliau menjadi contoh bahawa dakwah bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui akhlak, tindakan dan kasih sayang sesama insan. Sesungguhnya, perjalanan hidup ini membuktikan bahawa hidayah yang diterima telah diterjemahkan melalui amal, pengorbanan dan khidmat kepada masyarakat. Atas segala jasa, komitmen dan sumbangan beliau sebagai seorang saudara kita yang sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu serta berbakti kepada masyarakat, Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui Pentadbiran Daerah Kota Tinggi dengan penuh penghormatan menobatkan Kamaliah Chan binti Abdullah sebagai penerima anugerah saudara kita Ma'al Hijrah peringkat daerah Kota Tinggi bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Miladiah. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan. Di celah kehijauan hutan dan keindahan alam semula jadi, lahir seorang insan yang membuktikan bahawa kejayaan bukan diukur melalui kedudukan atau kemewahan. Sebaliknya, ia diukur melalui keikhlasan, kesungguhan dan kesediaan untuk berbakti kepada masyarakat. Pada tanggal 10 Julai 1995, di Hospital Daerah Kota Tinggi, lahirlah seorang anak orang asli daripada suku kaum Jakun. Beliau membesar dalam suasana kampung yang sederhana, namun kaya dengan nilai kehidupan, semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab terhadap komuniti. Perjalanan pendidikannya bermula di Sekolah Kebahasaan Sayong Pinang sehingga darjah 6. Dalam masa yang sama, beliau turut mendalami ilmu agama melalui kelas-kelas pengajian yang diadakan di surau kampung. Daripada bacaan Iqra', beliau terus belajar dan memperbaiki diri sehingga mampu menghafal surah-surah lazim serta melaksanakan ibadah solat dengan tertib dan sempurna. Semangat menuntut ilmu tidak pernah terhenti. Beliau turut mengikuti program kelas dewasa ibu bapa orang asli dan penan atau kedap sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran diri. Keupayaan beliau bertutur dengan fasih dalam bahasa Melayu dan bahasa ibunda serta memiliki kemahiran dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab menjadi satu kelebihan dalam berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Di samping itu, beliau turut membina sebuah keluarga yang bahagia bersama pasangan tercinta serta dikurniakan 2 orang cahaya mata. Dalam kehidupan seharian, beliau dikenali sebagai seorang yang rajin, bertanggungjawab dan sentiasa bersedia memikul amanah yang diberikan. Sejak tahun 2024, beliau berkhidmat sebagai operator di ladang sawit Felkra Sungai Sayong dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Namun, sumbangan beliau tidak terhenti di tempat kerja. Beliau aktif dalam jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan orang asli Sayong Pinang serta sering terlibat dalam pelbagai program pembangunan komuniti. Melalui kerjasama bersama Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan Jabatan Kemajuan Orang Asli, beliau sentiasa tampil membantu menjayakan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan. Daripada gotong royong membersihkan kawasan kampung, program keceriaan persekitaran hinggalah pelbagai aktiviti pembangunan komuniti, beliau sentiasa berada di barisan hadapan. Sikap ringan tulang, mudah memberikan kerjasama dan sentiasa mengutamakan kepentingan bersama menjadikan beliau disenangi oleh masyarakat setempat. Hasil usaha dan semangat kebersamaan seluruh komuniti, Kampung Orang Asli Sayong Pinang telah dinobatkan sebagai Kampung Sejahtera Negeri Johor pada tahun 2025. Kejayaan tersebut terus menjadi simbol kepada semangat pengorbanan dan kesungguhan insan-insan yang sentiasa berusaha memajukan komuniti mereka.
Sesungguhnya jasa dan sumbangan beliau membuktikan bahawa setiap individu mampu membawa perubahan positif apabila disertai dengan keikhlasan dan kesungguhan. Atas segala pengorbanan, penat lelah dan khidmat bakti yang telah dicurahkan kepada masyarakat, Jabatan Agama Islam Negeri Johor melalui Pentadbiran Daerah Kota Tinggi dengan penuh penghormatan menobatkan Puan Nur Aziz Amira binti Inam sebagai penerima anugerah orang asli Ma'al Hijrah peringkat daerah Kota Tinggi bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Miladiah. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan